Mus'ab bin Umair sampai dari segi hubungan ukhuwah, hubungan dengan abang dia, adik dia. Saya jumpa ke satu. Jumpa apa dia? Abang dia ataupun adik dia ditawan dalam peperangan Badar. Nama dia Abu Aziz bin Umair. Musyrik. Dan dia kena tawan, kena ikat. Yang tawan dia ialah orang Ansar. Maka Mus'ab bin Umair pesan pada orang Ansar, pegang ikat dia kuat-kuat. Jangan bagi terlepas. Kenapa? Sebab mak dia orang kaya. Jadi kalau mak dia orang kaya, maka dia boleh tebus dirinya dengan duit mak dia tu. Bila abang dia dengar, dia kata pada Mus'ab bin Umair, macam ni ke kamu wasiat kepada orang Ansar untuk adik kamu ataupun abang kamu? Macam ni ke wasiat kamu? Aku ni saudara kamu. Apa jawab Mus'ab bin Umair? Saudara aku ialah orang Ansar, bukan kamu. Tengok akidah. Sebab abang dia tu siapa masa tu? Musyrik. Akidah Islam yang paling kuat memisahkan akidah hubungan kekeluargaan.